Ren berdiri depan pintu bilik. Gelapnya pekat, macam tak ada hujung. Suara itu panggil lagi. Perlahan, tapi dekat sangat. Masuk, Ren. Ren langkah masuk. Lantai bilik tiba-tiba rasa lembik. Macam dia pijak sesuatu yang bernyawa. Pintu belakang dia tertutup sendiri. Terus gelap. Ren tak nampak apa-apa. Tiba-tiba satu cahaya kecil menyala. Lampu meja. Ada kerusi kosong. Menghadap cermin yang pecah. Atas cermin tu, tertulis dengan cap jari hitam. Duduk. Ren duduk perlahan. Nafas dia bergetar. Dia rasa ada seseorang berdiri betul-betul di belakang. Dalam cermin, refleksi Ren mula berubah. Matanya merah. Senyumnya panjang. Tapi Ren sendiri tak senyum. Refleksi itu angkat tangan. Tapi Ren tak bergerak langsung. Refleksi itu arah ke belakang Ren. Ren tak nak pandang. Tapi angin sejuk mula hembus lehernya. Macam ada mulut dekat sangat. Refleksi Ren tiba-tiba tunduk. Menunjukkan sesuatu di belakang. Wanita tinggi itu merangkak ke arah Ren. Ren bangun, nak lari. Tapi tangan wanita itu menembusi kegelapan. Dan pegang kaki Ren kuat. Bilik bergegar. Cahaya padam. Ren hanya dengar suara halus dekat telinganya. Kau duduk tempat dia. Sekarang kau ganti dia. Lampu menyala tiba-tiba. Ren hilang. Kerusi kosong. Tapi dalam cermin, Ren masih duduk di situ.